kambing. Dah ada apa ni? Daging ke? Daging ni kita beli dulu. Kita ada kat mana ni? Shabu-shabu volcano. Kita ada kat tingkat 3. Ada ni menu dia. Ada dia kat ni dan dia ada sup lah. Ada chicken soup, veggie soup, sukiya soup, tom yum soup dengan garlic miso soup. Sini. Jom kita masuk dulu. Ini pun ada sushi. Kita ada apa iliko dengan yang ada udang ni. So boleh lah makan. Dan ni dia tak tahu. Okey. Kat sini semua dia bagi orang satu pot lah. So kita boleh pilih sup dia tadi. So jom kita tengok. Ni dia punya nugget semua. Ada apa ni? Oh, roti. Apa ni? Beef. Nasi goreng. Ada mi goreng. Ada apa ni? Siumai. Dimsum. Pau. Ada special oden. Sini dia punya makanan. Ada sayur-sayuran. Sayuran dia. Dan kat sini kita ada udang lah. Special dia ada udang. Ada sotong. Kering, kangkung. Yang biasa. Kupang. Siput. Ada labu tadi. Dan ada mushroom. Nampak? Udang. Udang. Dan jenis-jenis mie kering, bihun, telur, pucuk dan ini. Ni sos dia. Dia ada apa ni? Lava sos. Seafood. Ini Hong Kong sos. Ni. Garlic oil. Ini. Ini. Sorry, Pak. Tak boleh, tak ada. Ada apa ni? Shallot. Cili. Ni apa? MSG garam ni, garam. Nasi sos. Ni spicy sos Ni dia punya tu lah, pakai volcano sauce. Apa? Lava sos. Hong Kong sauce. Hong Kong. Oh, ni dia macam shrimp lah. Air dia ada 2 jenis air dan air kosong lah. Ni ada air. Ni aiskrim dia. Okay, ni kita try. Try apa ni? Dia macam siumai. Rasa ayam lah. Dia ada kambing. Kambing ni kita celup tu dalam sos tu, dalam sup tu. Itulah kita nak half cook ke tak. Kita letak balik dalam ni. Kat sini kita ada 3 sos. Mana ni lava sos, ni volcano, ni Hong Kong. So kita rasa yang lava tu. Okay. Kan? Ya, dia ada masin-masin. Tapi tak terlalu pedas lah. Cuma kalau volcano ni dia semua pedas. Kek macam ni. Tapi kalau aku prefer lava. Ya.
Oh, satu lagi kita rasa apa ni? Ni apa ni ya? Hong Kong. Hong Kong style. Hong Kong style. Hong Kong style dia ada apa? Udang kecil udang kertas tu. So dah kertas dulu ni. Okay. Dia kurang rasa. So yang ni maksudnya yang ni kena mix yang ni lah, baru sedap. So kat sini pun kita ada order grill. So grill dia lambat sikit lah. So kena letak siap. Udang kita boleh grill ni apa, separate harga lah. Okay, udang ni kita boleh marinate untuk grill. Kita just Dah tadi buka kita apa, Kita makan dah. kita letak lava tadi. Kita marinate dia. Nampak. Yang kita letak kita ada apa ni, daging ke? Daging. Daging ni kita kena order awal-awal lah. Baru dia slice. Lepas tu. Rasa tahu kan. Tahu kan. So rasanya yang ni bagi sedap lah. Lava favorite lah. Ni kita grill udang. Kita makan udang ni. Guys, kita makan dia dengan udang. Udang dia kita grill tadi. Udang udang ni kita celup dengan lava. Dia ada satu lagi sos untuk apa? Seafood tu. Alhamdulillah, puas makan dekat Volcano Shabu-Shabu Cyberjaya. Buffet steamboat ni semua ada, seperti sushi, dimsum, daging lembu, kambing, seafood dan macam-macam lagi. Yang paling penting, setiap orang ada pot tersendiri. Kita boleh pilih 5 jenis sup. Jadi tak perlulah gaduh nak pilih sup yang mana kan. Pelbagai pilihan sos juga ada kat sini. Jangan lupa cuba lava sos dia. Memang power. Cuma untuk grill ada charge tambahan. Tapi aku rasa tak perlulah sebab ambil masa lama untuk masak. Oh ya, sebelum terlupa, Volcano Shabu-Shabu ni ada sijil halal dari JAKIM. Okay guys, jumpa lagi dalam video makanan seterusnya.